Hi guys, welcome back to my channel. Rilana. Okay, selalu saya tak tunjuk muka saya kan. Hari ni saya tunjuk muka saya je guys. Mulai sekarang saya akan buat video macam ni, okay? Susuk di balik wajah. Orang kampung selalu puji, Maya cantik luar biasa. Kulit licin, senyuman manis, suara lembut tak dimama usia. Walaupun sudah lewat 40-an, setiap kali ditanya rahsia kecantikannya, Maya hanya tersenyum. Jaga hati katanya. Tapi sejak Maya berpindah ke rumah lama di hujung kampung, perkara pelik mula berlaku. Setiap malam Jumaat, bau hanyir memenuhi udara. Anjing-anjing melolong tanpa sebab. Ada suara perempuan menangis. Dari arah rumah Maya. Perlahan seperti berbisik. Aku, Aina, jiran sebelah, mula perasan sesuatu yang lebih mengganggu. Cermin di rumah Maya sentiasa ditutup kain hitam. Dan setiap kali aku terserempak dengannya, waktu senja, wajahnya kelihatan lain. Seolah-olah ada bayang hitam bergerak di bawah kulitnya. Suatu malam bekalan elektrik terputus dalam gelap. Aku terdengar jeritan dari rumah Maya. Ah! Aku memberanikan diri masuk. Di dalam bilik, Maya terbaring di lantai meronta-ronta. Mulutnya berbuih-buih. Badannya kejang tiba-tiba. Sesuatu keluar dari mulutnya. Jarum emas. Satu demi satu. Panjang, berkarat dan berlumuran darah. Maya menjerit sambil merayu. Jangan cabut, dia lapar. Belum sempat aku faham, cermin yang tertutup kain hitam itu jatuh dan pecah. Dalam pantulan serpihan cermin, aku nampak wajah sebenar Maya. Bukan manusia, kulitnya merekah, matanya hitam, kosong dan di belakangnya berdiri sesuatu berbentuk perempuan tua, tersenyum dengan gigi tajam. Suara itu berbisik ke telingaku. Susuk bukan sekadar cantik, dia perjanjian. Cantik dibayar dengan nyawa. Keesokan pagi, rumah Maya kosong. Tiada mayat, tiada kesan darah. Cuma satu perkara yang buat aku tak mampu tidur sejak hari itu. Di cermin rumah aku sendiri, aku nampak wajah aku semakin cantik. Dan malam tadi, aku bermimpi seseorang berbisik kepadaku, sekarang giliran kau. Okay guys, jangan lupa subscribe, like dan share. Bye.